Antara amalan yang tuan-tuan kena banyak sebut, astaghfirullah innahu kana ghaffara. Saya dapat ijazah daripada Habib Abdul Rahman Al-Faqih. Siapa-siapa yang baca ni 1000 kali, apa saja hajat yang rumit akan dibuka, dipermudahkan oleh Allah. Baru ni saya ajak orang yang tak mengandung 11 tahun di Allah Changlun. Dia dah kahwin 11 tahun, dia tak dapat anak. Dia amal astaghfirullah innahu kana ghaffara. Dalam surah Nuh Allah Ta'ala buka hajat besar, tuan-tuan. Hajat besar antaranya, kalau kita mati, kita nak anak waris kita. Kita ada pewaris. Tuan-tuan yang kahwin tak dapat anak, baca amalan ni. Tuan-tuan yang ada masalah dalam hidup, tuan-tuan istighfar ni. Allah Ta'ala sebut, yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Rezeki kita sempit pun jadi luah dengan istighfar ni. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Baca 1000 kali sebelum tidur. Tuan-tuan buatlah macam mana pun, tak cukup 1000 kali. Tuan-tuan cuba buat sekali cukuplah. Tuan-tuan merasai kurang-kurang hak tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dah sedap serasi tuan-tuan, tuan-tuan jadikan amalan hidup tuan-tuan. Ni amalan yang sangat baik. Istighfar macam mimpi. Cerita Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala an.